Jaslinda Saludin ini merupakan seorang pendaki yang berpengalaman dan dah lebih 10 tahun aktif mendaki gunung dekat kawasan seluruh negara. Sebab itulah bila berita kehilangan dia ni mula tersebar, ramai sebenarnya dalam komuniti pendaki sendiri terkejut sebab Jaslinda ni bukannya macam orang yang baru-baru start dengan aktiviti lasak, dan juga dia ni memang dah biasa gila dengan cabaran hutan dan juga gunung berdasarkan kepada pengalaman dia. Even menurut Setiap hari yang berlalu membawa satu persoalan yang sama, di mana Jaslinda? Ketika ramai sedang menjalani kehidupan seperti biasa, ada sebuah keluarga yang masih menunggu satu kabar, menunggu satu petunjuk, dan menunggu saat yang mereka harap akan mengubah segalanya. Kini, pencarian telah memasuki satu fase yang semakin kritikal, tetapi harapan masih belum padam. Dalam setiap kes kehilangan, masa adalah perkara yang sangat penting. Setiap jam yang berlalu menjadikan pencarian semakin mencabar. Pasukan pencari, pihak berkuasa, dan sukarelawan terus berusaha mendapatkan petunjuk. Namun, sehingga kini, persoalan terbesar masih belum terjawab. Dan itulah yang membuat ramai semakin bimbang. Bagi orang ramai, ini mungkin sekadar berita. Tetapi bagi keluarga, ini adalah penantian yang sangat berat. Setiap panggilan telepon memberi harapan. Setiap maklumat baru memberi sinar. Dan setiap hari yang berlalu menjadi ujian yang sukar untuk dilalui. Di sebalik operasi pencarian, ada hati yang sedang menunggu dengan penuh harapan. Jaslinda Saludin ini merupakan seorang pendaki yang berpengalaman dan dah lebih 10 tahun aktif mendaki gunung dekat kawasan seluruh negara. Sebab itulah bila berita kehilangan dia ni mula tersebar, ramai sebenarnya dalam komuniti pendaki sendiri terkejut sebab Jaslinda ni bukannya macam orang yang baru-baru start dengan aktiviti lasak, dan juga dia ni memang dah biasa gila dengan cabaran hutan dan juga gunung berdasarkan kepada pengalaman dia. Even menurut husband dia, Jaslinda memang aktif masuk macam-macam ekspedisi pendakian dan mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia hiking. Tapi kan benda dah jadi, nak macam mana kan? 23 Mei lepas, Jaslinda join ekspedisi Trans Spencer Chapman dekat kawasan Gunung Batu Putih, Tapah, Perak dengan sekumpulan pendaki yang lain. Ekspedisi ni bukan laluan santai atau trek yang biasa dilakukan pendaki gunung hujung minggu tau. Sebab trek ni melibatkan perjalanan yang sangat panjang, berorientasi beberapa kawasan gunung dan juga hutan yang tebal. Dan masa kumpulan ni bergerak di antara Kem Seroja dan juga Kem Sungai Rasau. Hari kedua 24 Mei, seorang peserta pendaki dikatakan mengalami masalah kesihatan iaitu sesak nafas dan juga muntah darah. Dan masa tu dia berhenti bersama malim gunung dekat Kem Batu Kor. Jaslinda ni pada awal dia berhenti juga, tapi lepas tu dia dipercayai melakukan pendakian secara solo ke puncak Gunung Batu Putih. Dan masa inilah Jaslinda dipercayai terpisah daripada kumpulan pendakian yang utama. At first maybe ada aspek dia ni just kat belakang sikit je, atau maybe ada tersalah ambil laluan dekat salah satu persimpangan Denai. Tapi bila usaha nak kontak dia ni dan juga pencarian awal gagal temui sebarang petunjuk, keadaan dah bertukar jadi situasi yang sangat cemas. Gunung Batu Putih ni memang dah pernah ada sejarah orang hilang sebab dikatakan antara laluan yang paling mencabar sebab ada bentuk muka bumi yang ekstrim. Tapi korang jangan salah faham pula, trek ni tak sama tau dengan kes kehilangan Acap yang sampai sekarang tak jumpa. Sebab Acap dekat Bukit Batu Putih dekat Gopeng, dan kes Jaslinda ni pula dekat Tapah. Dua tempat yang berbeza, even nama macam hampir lebih kurang sama kan. So, laporan kehilangan Jaslinda ni kemudian dibuat dan operasi mencari dan juga menyelamat segera digerakkan dengan melibatkan pelbagai agensi dah, termasuk bomba, polis, penyelidikan, agensi pertahanan awam, malim gunung dan juga sukarelawan. Even ada pasukan khas Storm diturunkan menggunakan helikopter ke puncak Gunung Batu Putih bagi memulakan pencarian daripada kawasan yang tinggilah. Dan pasukan pencarian ini terpaksa berdepan dengan keadaan muka bumi yang sangat mencabar, dengan hutan yang tebal, cerun yang curam serta laluan yang sangat kompleks. So hari demi hari kawasan pencarian diperluaskan sebab tak ada macam sebarang tanda-tanda yang betul-betul dapat pinpoint lokasi sebenar Jaslinda ni berada. Dipercayai milik Jaslinda dan juga bungkusan makanan ringan. Penemuan ni bagi sedikit harapanlah dekat pasukan penyelamat dan juga ahli keluarga, sebab ia menunjukkanlah satu kemungkinan yang Jaslinda ni masih lagi bergerak selepas terpisah daripada kumpulan. Dan berdasarkan kepada penemuan ni, terdapat andaian yang kata dia ni mungkin tersasar daripada laluan asal
dan terus berjalan dan juga berjalan untuk mencari jalan keluar. Tanpa sedar, setiap langkah yang diambil sebenarnya mungkin bawa dia ni semakin jauh daripada kawasan pencarian yang sebenar. Yang sekarang ni menjadi lebih membimbangkan bila pasukan SAR percaya yang terdapat kemungkinan Jaslinda ni dah bergerak ke arah yang lain, iaitu ke arah Gunung Rayu, iaitu sebuah kawasan yang berada di luar daripada laluan asal ekspedisi. Remind me of kes kehilangan Umay yang hilang, kalau korang ingat, selama 19 hari dekat trek merapuh Gunung Tahan, tapi dijumpai jauh daripada radius pencarian yang sebenar. So kalau let's say benda ni betul, bermakna radius pencarian perlu diperluaskan lagi, sebab pendaki yang sesat dalam hutan selalunya tak sedar tau arah sebenar yang diorang ni pergi. Mungkin dalam keadaan yang letih, lapar, dehidrasi dan juga mungkin panik juga, pendaki boleh berjalan berjam-jam dan tak expect pun sebenarnya ini semakin masuk ke kawasan yang lebih jauh dan juga sukar diakses. Sampailah sekarang masuk hari ke-6, operasi mencari dan juga menyelamat still diteruskan dengan harapan Jaslinda mungkin akan ditemui secepat mungkin. Pelbagai petunjuk dah pun dianalisis, pelbagai laluan diperiksa dan juga pelbagai kemungkinan dipertimbangkan oleh pasukan penyelamat. Dan hari ini Jumaat 29 Mei, tumpuan operasi SAR beralih ke kawasan sungai air busuk berdasarkan kemungkinan mangsa ni turun mencari sumber air untuk kelangsungan hidup. At this stage kan korang, kehilangan Jaslinda ni memang dah pun dikategorikan sebagai terlalu kritikal sebab dah lebih 72 jam. Kita harap harapan tu masih ada sebab kita dah pernah dengar kes-kes macam pendaki hilang seminggu, even paling lama lah macam Umay kan, 19 hari dalam keadaan yang selamat. Sama-sama kita doakan agar Jaslinda ditemui dalam keadaan yang selamat dan juga urusan semua pihak yang terlibat dalam operasi ini akan dipermudahkan. 22 jam. Ini bukan sekadar nombor biasa. Dalam dunia mencari dan menyelamat, apabila tingkap kelangsungan hidup 72 jam ni tertutup, operasi rasminya memasuki fasa yang sangat-sangat kritikal. Bayangkan, bekalan makanan dah menyusut, dehidrasi mula menyerang badan dan keletihan kini menjadi musuh utama. Dan hakikatnya, Jaslinda kini berada tepat dalam fasa berisiko tinggi tersebut. Jadi, bagaimana semua ini bermula? Mari kita teliti garis masa atau kronologi di sebalik kehilangan beliau. Cuba perhatikan bagaimana urutan kejadian dia berkembang. 23 Mei, tepat jam 2 pagi, Jaslinda mula mendaki. Beliau tidak keseorangan, tetapi bergerak bersama 13 pendaki lain dan juga malim gunung. Namun perancangan tiba-tiba berubah. Beliau mengalami kecederaan kaki dan terpaksa berpisah daripada kumpulan utama. Walaupun sakit, Jaslinda tekad meneruskan perjalanan. Kali terakhir kelibatnya dilihat oleh malim gunung adalah pada keesokan harinya, 24 Mei, jam 7.30 pagi. Cuaca masa itu dah mula berkabus. Dan selepas saat itu, beliau gaib, lenyap dari pandangan. Untuk pemahaman anda, laluan ekspedisi Trans-Spencer Chapman ini bukan calang-calang. Ia sangat membebankan fizikal. Bermula dari pos gedung, merentasi Gunung Bah Gading, mendaki ke puncak Gunung Batu Putih dan sepatutnya berakhir di Kuala Woh. Struktur laluan ini sendiri membuktikan betapa terpencilnya geografi hutan ini. Tersasar selangkah sahaja dari trek utama, anda berhadapan dengan labirin alam semula jadi yang langsung tiada belas kasihan. Kita beralih kepada aspek forensik lapangan dan apa petunjuk fizikal yang ditemui di sana. Siasatan awal mendedahkan satu penemuan yang agak membimbangkan. Kalau kita lihat, laluan asal Trans-Spencer Chapman jauh berbeza dengan lokasi sebenar jejak mangsa ditemui. Jejak Jaslinda menghala jauh tersasar ke arah Gunung Rayu dan jajaran berhampiran pos musuh. Penyimpangan drastik ini, teori terkuatnya berpunca daripada kecederaan kaki beliau ditambah pula dengan jarak penglihatan yang sangat terhad akibat kabus tebal dan hujan lebat. Tapi di tengah-tengah hutan padat tu, usaha membuahkan sedikit hasil. Pasukan forensik menjumpai sebotol air, bungkusan suplemen kesihatan dan kesan tapak kaki yang dipercayai milik mangsa. Bagi mata penyiasat, barangan ini bukan sekadar objek yang tertinggal. Ia ibarat kepingan teka-teki berharga yang memberikan kompas dan hala tuju baharu kepada pasukan penyelamat di lapangan. Seterusnya, mari kita analisis skala operasi logistik dan taktikal menyelamat yang sedang berjalan. 36. Itulah angka kebuatan operasi ini. Kita bercakap tentang gabungan anggota taktikal elit dari Jabatan Bomber, PDRM, Pasukan Gerakan Am dan Perhutanan. Mereka menyatukan tenaga tempur. Malah ada yang sanggup bermalam di atas puncak gunung yang sejuk dan gelap itu semata-mata tidak mahu membuang masa dengan kelewatan logistik harian. Misi ini menuntut komitmen penuh. Kawasan pencarian kini sudah pun dikunci kepada 3 sektor utama, Kem Sukaneka, Gunung Rayu dan Gunung Batu Putih. Tapi cabarannya sungguh ekstrim. Bentuk muka buminya sangat curam. Untuk pasukan masuk menyusuri satu sektor darat sahaja, ia memakan masa antara 7 hingga 8 jam berjalan kaki. Anda boleh bayangkan, ia satu ujian fizikal dan mental yang sangat-sangat menyeksakan buat anggota penyelamat.
Menyedari masa tidak berpihak kepada mereka, langkah taktikal yang drastik terpaksa diambil. Pasukan di bawah telah menebas kawasan hutan seluas 100 kaki persegi di Kem Salai Matahari. Titik ini dikhususkan sebagai winching point atau ruang pendaratan tali helikopter. Ini satu petanda membuktikan kawasan itu sangat sukar diakses dan mereka perlu bersedia sepenuhnya untuk pengekstraksian udara kecemasan sekiranya Jaslinda ditemui dalam keadaan yang kritikal. Memasuki fasa melepasi 72 jam ini, memahami psikologi mangsa adalah penentu segalanya. Pengarah bomba Perak, Datuk Sayani Saidon, menegaskan satu teori logik. Dengan tahap pengalaman pendakian yang Jaslinda ada, naluri kelangsungan hidupnya secara automatik akan memaksa beliau untuk terus bergerak menjejaki sumber air. Itu cara asas untuk tubuh badan manusia terus bertahan. Berpandukan profil pergerakan tersebut, fokus taktikal ditukar sepenuhnya. Operasi kini menumpukan usaha di sepanjang jajaran sungai air busuk. Kawasan berair ini adalah sasaran yang paling logik. Ia titik terdekat di mana mangsa berkemungkinan besar akan pergi, mencari sumber minuman demi mengelakkan kegagalan organ akibat dehidrasi yang teruk. Dalam masa yang sama, pencarian fizikal berlangsung. Siasatan polis turut berjalan secara selari. 7. Itu jumlah individu yang telah dibawa masuk oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah untuk sesi soal siasat yang rapi. Pengumpulan risikan dari mereka ini amat kritikal. Pihak berkuasa perlu menyusun kembali kepingan teka-teki pergerakan Jaslinda untuk menganalisis keadaan sebenar mental dan fizikalnya pada jam-jam terakhir sebelum beliau gaib ke dalam hutan. Jadi siapakah 7 individu ini? 14% daripadanya adalah sumber paling dekat, iaitu suami mangsa sendiri. Manakala baki 86% lagi datangnya daripada pakar taktikal hutan, iaitu 6 orang malim gunung yang turut serta dalam ekspedisi itu. Segala perisikan yang berjaya dicungkil di pangkalan akan terus disalurkan kepada unit bomba di darat sebagai petunjuk koordinat lokasi baharu. Melalui taklimat ni, anda akan nampak macam mana kepakaran peribumi dan pasukan SAR rasmi bergabung tenaga dalam satu operasi yang cukup berisiko tinggi. Pernah terfikir tak, macam mana kita nak kesan pendaki yang hilang dalam salah satu banjaran gunung paling padat di dunia? Banjaran Titiwangsa ni bukan biasa-biasa ya. Bayangkan, hutan hujan kita ni usianya lebih 130 juta tahun. Lagi tua dari hutan Amazon tau. Kanopi pokok dia sangat tebal sampai 90% cahaya matahari tak boleh nak tembus ke lantai hutan. Jadi penjejakan visual memang hampir mustahil. Muka bumi dia curam, basah dan sangat mengelirukan. Bila seseorang hilang kat tempat ekstrim macam ni, setiap saat tu ibarat nyawa. Macam mana pasukan penyelamat nak cari jejak yang dah ditelan alam? Itulah teka-teki taktikal kita hari ni. Okey, dekat Gunung Batu Putih Tapah ni, anggota SAR memang kena bergelut dengan alam semula jadi yang sangat mencabar. Bila situasi macam ni, koordinasi tu adalah segala-galanya. Sebab itulah PKTK atau Pos Kawalan Tempat Kejadian sangat penting. Pihak berkuasa cepat-cepat pacak PKTK di Surau At-Taqwa, Stesen Jana Kuasa Sultan Idris II di Kuala Luoh. Ini bertindak sebagai pusat saraf operasi lah, tempat di mana mereka kawal semua pergerakan strategik anggota penyelamat kat medan yang cukup kompleks tu. Dan ini jelas menunjukkan yang skala operasi ni memang luar biasa. Perimeter pencarian tu bukan setakat satu trek laluan je tau, tapi dia melitupi kawasan penempatan orang asli yang sangat luas. Dari pos Lenjan, sambung ke pos Titem, merentasi kampung pos sehinggalah ke pos Gedung. Nak susun taktik pencarian kat kawasan sebesar ni, logistik dia mesti gempak. Tapi, macam yang kita akan bincangkan kejap lagi, ada canggih macam mana pun teknologi dan ramai mana pun tenaga kerja, kalau tak tahu membaca hutan, memang tak ke mana. Masih kita tengok perbezaan kritikal dua aset ni. Di satu pihak, kita ada pasukan penyelamat standard. Mereka ni lengkap dengan sokongan logistik, prosedur rasmi dan jentera moden. Tapi, bila teknologi moden gagal berfungsi di bawah kanopi hutan yang tebal tu, kita sangat-sangat perlukan panduan daripada orang asli. Mereka ni guna deria penjejakan dan memori special yang hyperlocal. Maksudnya, mereka boleh nampak petunjuk-petunjuk halus macam daun terlipat, tanah beralih atau ranting patah yang mata orang biasa takkan perasan langsung. Di sinilah peranan Tok Batin sangat penting bila dia secara rasmi mengerahkan pakar-pakar ni, iaitu Malim Gunung. Khidmat mereka ni bukan sekadar pilihan tau. Ia adalah satu keperluan teknikal yang mutlak. Mereka ni pakar hutan yang luar biasa pengalamannya. Kelajuan mereka menjajak mangsa memang tak masuk akal. Ilmu mereka bukan belajar dari buku, tapi warisan yang buatkan mereka betul-betul faham psikologi, ke mana arah orang yang tengah panik akan pergi dalam labirin hutan tu. Secara taktikalnya, mari kita tengok macam mana kolaborasi ni terbina.
Mula-mula, Tok Batin sebagai orang yang paling berkuasa kat wilayah tu akan bantu merangka dan meluaskan zon carian. Lepas tu, gabungan pasukan ni kena buru titik permulaan kehilangan atau point of loss. Ini langkah yang paling krusial. Kalau tak jumpa titik ni, ibarat mencari buta-buta je. Memang buang masa. Bila dah sah je titik tu, barulah kepakaran menjejak peribumi dan keupayaan taktikal pasukan rasmi dapat digabungkan sepenuhnya. Jadi, poin yang paling penting kat sini, kalau anda merancang nak masuk kawasan hutan yang melibatkan penempatan peribumi, langkah pertama yang mutlak, jumpa dan lapor diri pada Tok Batin. Ini bukan sekadar adat, ini adalah protokol keselamatan asas. Kalau berlaku kecemasan, Tok Batin dan masyarakat dia dah sedia maklum siapa anda, berapa ramai ahli kumpulan dan dari mana titik mula anda. Respons pantas sentiasa bermula dari mereka sebab merekalah penjaga pintu sebenar kawasan hutan tersebut. Seterusnya, pastikan guna khidmat Malim Gunung Tempatan. GPS canggih dalam telefon anda takkan banyak fungsi kalau dah tersasar jauh dari trek bawah kanopi tebal tu. Anda memang perlukan kepakaran mereka. Kalau nasib tak menyebelahi dan anda hilang, kegagalan menggunakan khidmat pakar ni akan menyebabkan misi menyelamat tertangguh berhari-hari lamanya hanya sebab nak kenal pasti titik permulaan kehilangan yang tepat. Jangan ambil risiko tu. Kesimpulannya, dari analisis di Gunung Batu Putih ni, stamina yang kuat atau teknologi moden bukanlah segala-galanya. Kejayaan misi mencari dan menyelamat ni amat bergantung kepada kebolehan kita merendah diri dan bekerjasama dengan pakar penjejak peribumi. Jadi, sebelum anda buat rancangan nak masuk dan menawan mana-mana gunung lepas ni, cuba tanya diri sendiri soalan ni. Adakah anda dah betul-betul menghormati penjaganya? Jadikan protokol tempatan sebagai sebahagian dari plan taktikal anda. Kekal selamat dan sentiasa respek mereka yang panggil hutan tebal itu sebagai rumah mereka. Walaupun cabaran semakin besar, sokongan masyarakat terus mengalir. Ramai yang berkongsi maklumat, ramai yang mendoakan keselamatan Jaslinda, dan ramai yang berharap agar pencarian ini menemui jawapan. Kadang-kadang, harapan daripada ramai orang mampu memberi kekuatan kepada mereka yang sedang diuji. Kes kehilangan seperti ini mengingatkan kita bahawa setiap saat bersama insan tersayang sangat berharga. Di saat pencarian memasuki fasa yang kritikal, harapan masih menjadi perkara yang paling penting. Selagi usaha diteruskan, selagi itulah doa dan harapan akan terus hidup. Malam ini, ketika kita berada bersama keluarga masing-masing, masih ada sebuah keluarga yang sedang menunggu satu jawaban, menunggu satu kabar, dan berharap agar pencarian Jaslinda akhirnya menemui titik terang yang dinantikan. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.